Mereka ni melakukan kerja-kerja kebajikan seperti apa yang akak tengok sekarang lah. Kita ziarah, kita berkenalan, kita berukhuwah. Untuk apa? Kerana kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi di atas dasar persaudaraan tu kita datang ke sini. Dan yang paling besar sekali yang kena ingat adalah asbab kita datang ni utamanya adalah Allah. Allah yang detikkan kita semua datang dan sampai di sini, insya-Allah. Okey, lepas tu kerja-kerja yang kami buat selain daripada membantu dari sudut fizikal dan sebagainya, kita yang paling penting sekali kita bantu rohani. Kita bantu rohani kerana yang akan bawa kita selamat atau tidak selamat di akhirat besok adalah rohani kita, iaitu ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kan? Jadi akak beruntung hari ni. Allah pilih rumah akak untuk kami datang. Bukan kami nak berikan akak makanan yang banyak, bukan. Tapi kami nak beri benda yang paling berharga, benda yang paling hebat. Yang mana benda ni akak boleh bawa sampai akhirat. Dan benda ni kalau akak amal, dia akan sampai akhirat. Dan itu yang menyelamatkan akak. Itu yang akak, iaitu ilmu agama. InsyaAllah inilah kerja-kerja yang paling boleh dikatakan orang tak suka buat lah. Sebab apa? Sebab kita nak bagi ilmu. Kita nak bagi, kan ramai orang yang datang bagi akak makanan atau bagi orang-orang yang memerlukan makanan. Tapi makanan tu bila kita makan habis. Betul tak, Kak? Makan habis. Walaupun kita dapat duit, akan habis juga. Betul tak, Kak? Tapi ilmu, kalau kita dapat, kita amalkan, dia akan bawa kita ke akhirat. Dan besok, yang paling penting kita nak selamat di dunia ke nak selamat di akhirat? Kita nak selamat ke akhirat kan? Akak dan saya semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Tak ada orang yang boleh hidup kekal abadi di sini, tak ada. Semua orang akan mati. Jadi, kami di sini menolong dari sudut ilmu. Kami nak bantu akak supaya apa? Akak selamat di akhirat esok, insya-Allah. Jadi itulah kerja besar yang akak tahu siapa yang mulakan kerja ni? Tak tahu. Okey, para nabi. Dan nabi kita siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kerja dia hari-hari, Kak. Hari-hari pergi ke kemah-kemah, ke rumah-rumah, ke kebun-kebun dan sebagainya. Dia pergi untuk apa? Untuk selamatkan umat dia. Selamatkan umat dia. Bukan dia pergi untuk selamatkan perut orang, tak. Dia pergi untuk selamatkan umat dia daripada apa? Daripada bencana atau musibah yang paling besar sekali. Apa, Kak? Neraka. Betul. Sebab kalau kita duduk dalam tu, dia bukan sehari, dia bukan 2 hari, bukan 3 hari. Tapi lama, Kak. Kan? Jadi, apa yang kami usahakan adalah sebagai tanda persaudaraan kami nak selamat sekurang-kurangnya. Asbab kami datang ni, insya-Allah akan selamat daripada neraka sekurang-kurangnya, insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah moga kita semua ni terlepas daripada azab neraka. Okey, jadi itulah kerja utama kami. Kami ada di merata-merata negeri dah, insya-Allah, dan beberapa negara di luar daripada Malaysia. Itulah